Cawangan di Bali terus tidak buat kupon, kutip derma, bagi derma kita nak bayar hutang bangunan. Selepas Kristus Mali habis kupon tu tak tahu mana, orang tu tak kutip, senyap sepi. Saya minta seluruh Suruhanjaya Diraya siasat perkara ini, betul atau tidak betul. Dan juga tuan-tuan dan perempuan, duit 100,000 yang hasil ceramah di kampung Batu Kampung 10 itu, 100,000 itu hanyut hilang. Hilang, tak dapat lisan. Pemimpin PAS tahu, bagi dekat siapa. Tiba-tiba orang tu kita hilang. Lepas tu kita tengok rumah dia, kita tengok markas kita rumah dia, kita tahu ini yang berlaku. 60 juta wang pelaburan, caluman ahli-ahli PAS dalam Pulau Hilal dilensakkan. 60 juta sikit kan tuan-tuan. Kalau duit 10 ringgit hang sambung daripada Alokak sampai Kuala Lumpur, tapi lagi sampai ke Melaka lagi 60 juta. Oleh kerana ini dilakukan oleh pemimpin-pemimpin PAS, orang buat mak sabu, orang buat usaha Hasan Sukri didiamkan, sedangkan orang yang melabur dalam Hilal itu ialah orang-orang miskin dalam PAS. Saya masih ingat ada seorang daripada Bali jual tanah pusaka 60,000 ringgit, labur dalam Hilal 1 sen pun dia tak makan. Tanah pusaka labur dalam Hilal, buyuk. Tidak ada satu pun laporan polis yang dibuat. Dan orang-orang yang bertanggung jawab menyeleweng wang Hilal 60 juta ni masih lagi pegang jawatan-jawatan penting dalam PAS, pangkat pusat, pangkat negeri dan kawasan sampai hari ini. Tetapi bila kena isu pada Datuk Seri Syafidat, tengok macam mana mereka berbuat. Kena pada mereka, senyap sepi. Kena pada orang UMNO, riuh gila. Inikah dasar kamu sebagai pejuang-pejuang Islam? Kalau kamu kata dulu Asabiah ini Nabi tak mengaku umat, kenapa sekarang kamu boleh melakukan ciri-ciri Asabiah dalam perjuangan kamu? Inilah tuan-tuan. Jadi hak memani itu faham kan? Kalau betul saya menyeleweng, tolong saman saya. Kita berdepan di mahkamah. Saya nak tengok Haji Mustafa Ali turun ke mahkamah. Tuan Haji Najib, masa saya jadi perwatawan mereka, berapa banyak dia berkorban untuk mereka. Nampak kereta dia, van dia, kita ingat dia pakai van dulu. KQ berapa dalam van Ford Hataya 6. KQ, tanyalah saya bawa juga van tu. Serah dekat Harkah tak ada duit masa tu. Kemudian Harkah buat keputusan. Haji Najib ni dia pengedar Harkah kawasan utara daripada Perak sampai ke Perlis. Masa tu saya pun ikut lori Harkah. Kadang-kadang saya pergi Harkah bayar RM280 sebulan. Kadang-kadang dia suruh turun harga di KL nak mesyuarat. Saya pun tanya dewan lori. Dewan lori tu tahu siapa kerja Buaya ni, Sukri nama dia, orang Melayu. Dia ada lori Harkah Haji dulu. Sebelum selepas Yusuf ke sebelum Yusuf. Jadi saya tahu dibuat keputusan masa tu, PAS buat keputusan Harkah ni kena bagi kat ahli baca. Tak payah ambil duit lagi, bagi dulu. Mana dah tunjuk Haji Najib pasal bagi dulu. Tiba-tiba Harkah keliru duit tu dekat dia. Ahli tak bayar dah, dia kata bagi dulu, ahli tak bayar lah. Tapi bila Harkah nak duit, keliru kat kawan ni berpuluh-puluh ribu sampai lah. Waktu Azizan Razak jadi pengarah Harkah, dari dulu sampai sekarang tak menetap sebab tu lubuk duit. Dia takkan tinggalnya lubuk duit. Harkah tu lubuk duit, dia tak tinggalnya. Jadi masa tu dia baik dengan Haji Najib, dia tak ada cerita apa. Bila dia krisis dengan Haji Najib, dia buat fitnah. Haji Najib dia hutang kepada Harkah puluh ribu. Masa kawan ni duk baik dengan hang tak cerita pun. Berkeli saya terus cakap. Sedangkan kawan ni ikut arahan.
Dah ahli tak bayar, cawangan tak bayar. Macam mana dia nak? Sekarang ni yang berhutang ialah ahli dan cawangan lepas dulu tidak. Bukan lagi. Dia hanya menjalankan tugas hidup saja. Masa harga susah. Tuan-tuan dan puan, macam itulah saya orang yang bertanggungjawab, anda orang yang bertanggungjawab. Saya kerja harga, atau harga, satu hari Azizan panggil. Tak apa akan panggil Azizan. Dia panggil saya. Non, dia kata, dia panggil aku balik salah. Hang dulu kerja harga, hang mesti tahu perkembangan dia, boleh tak boleh. Saya kata dia, Ustaz nak menang, lepas menang ke kalau. Dia kata nak menang Ustaz tadi. Sebab apa? Ustaz Zahir ada masalah. Allah yang Ustaz Zahir dah ada masalah dengan pengundi. Faham. Jadi Ustaz balik, selesai masalah. Lepas tu, kalau aku kalah, apa nak bayar uang tu? Itu betul-betul kemudian. Lepas tu dia panggil pula, dia lagi panggil orang daripada cerai. Makanya dia buat Ustaz. Balik dia menang. Bila menang di mana dia duduk tuan? Dia balik pada perempuan, dia duduk di dalam rumah dia. Duduk rumah dia duduk lah, dekat makan. Daripada sejak itu sampai hari ini dia duduk di rumah itu. Sebelum dia masa dia jadi YB salah sampai dia jadi NB Kedah. Berapa ringgit duit api ayak dia bayar? Siapa yang bayar? Sampailah ni. Jawab saya lagi. Tadi dia kata aku fitnah. Yang nak bayar sampailah ni pas kawasan. Dah hang jadi NB, hang ada duit bertanya hang bayar lah. Ni duduk free. Lepas tu fitnah pula keluarga Pak Ya kita tanah ni wakaf. Hak Pak Ya lah tuan-tuan salah guna anak-anak Pak Ya ni ubah nama habis. Hang ubah nama apa? Dia buat tanah ada, hang pergi cek lah berapa tanah wakaf yang orang bubuh atas nama Pak Ya yang dah pindah pada anak Pak Ya. Haji kita dah apa ni Pusat Manan ke siapa lagi. Bertanya lagi. Dia cek tengok dia buat tanah ada. Bayar RM10 dia keluar habis. Itu pun tak boleh ke? Yang nak buat fitnah kepada keluarga Pak Ya. Sedangkan orang yang bertanggungjawab diamanahkan untuk menyelesaikan nama-nama tukar daripada Pak Ya kepada PAS kawasan kalau hak amanah apa ialah Taulan Rasul. Taulan Rasul ini dia ni lawyer. Jadi masa lepas ambil dulu. Bergaduhlah semua orang yang tahu saya seperti lah. Bergaduh sikit masalah mendasar. PAS juga yang ambil. Ustaz Azizan jadi pengurusi, Taulan jadi benari. Kita serah pada dia, uruskan benari. Ubah dia kata, biar pilah saat dulu. Biar pilah. Sampai keluar biar pilih. Sedangkan itu tugas dia. Hang ceritalah kat orang ramai. Aku yang tak bertanya. Bukan dia nanti menilai. Bukan anak-anak cucu Pak Ya yang salah dulu. Ini yang berlaku tuan-tuan. Pun ada ni, ada lepas ni Aliam Nur Basal nak tahu. Tidak juga tanah. Minta atas nama Pak Ya tu. Keluar lah ni atas nama saya. Ni hang duduk jabat PAS 20 tahun dah tu. Daripada tahun 90 sampai lah sekarang pun tak bayar dia IP bayar. Duduk atas hak jemaah ni hang dah kaya raya boleh ke tak? Tuan-tuan dulu. Masa dia jadi pengurusi sekolah berlaku masalah keuangan yang serius. Kalau bayar kena potong bayar. Akhirnya dia yang suruh sambung. Dia suruh sambung duit. Sampai dia melentah, tak salah saya guna. Bila dia melentah, dia kutip habis. Bil hak tahun 20 tahun yang lepas. Yang Adi kata aku pun tak kenal ni nama bil ni siapa dia ni. Selain pada nama Pak Ya, ada lagi nama-nama lain. Hak akan nama kantin apa. Dekat 20 tahun yang lepas dia kutip hak RM50, hak RM11, hak RM30, apa semua. Dia kutip himpun ada dekat RM50,000 yang kena bayar dan dia bagi masa dalam 2 minggu. Kalau tak salah saya, kena bayar. Kalau tak bayar, potong sekali. Haji pun buatlah suara rayuan. Tak apalah kami nak bayar sikit-sikit boleh tak? Tak boleh. Nak bayar separuh boleh tak? Tak boleh. Nak bayar semua boleh tak? Kami tak boleh bayar. Nak bayar semua tak boleh bayar. Tak ada duit. Nak bayar separuh dia tak bagi. Ini sumbat yang saya tengok sendiri. Saya terlupa. Saya janji nak masuk dalam buku ni. Saya minta izin. Tapi tak macam mana boleh terlupa. Sumbat-menyumbat yang Haji Najib Siatar Polak buat rayuan kepada Azizan Razak
pengurusi sadar. Apa dia sadar? Syarikat Datuk Azizan. Syarikat anak Datuk Azizan. Sadar. Lah ni dia kira yang jadi masalah tuan-tuan dan puan. Tunggakan yang berpuluh tahun hang boleh cungkir atas nama sekolah agama, tetapi tunggakan sekolah-sekolah orang Cina dan India dan Kedah kamu bagi peruntukan hampir 1 juta selesaikan tunggakan air dan api. Inikah dia sikap tuan ulama? Bila kita panggil TPM, kalau hang jaga elok sekolah 16 ke 11 buah sekolah agama rakyat di Kedah yang tak dapat sumbangan dari kerajaan itu sampai hari ini. Itu yang TPM turun bagi tuan. Semalam model meleleh import saya kata dia tak bagi. Ada guru yang menangis, pondok menangis, tu tak sunat. Kenapa? Mereka berjuang untuk menaik bypass ni menang. Dengan harapan bila pas menang, mereka akan dapat perhatian. Tiba-tiba mereka dianak-tirikan. Ada yang menyesal. Tengok bagaimana dia kelolakan kulit. Malam tu pada dengar dah penjelasan daripada kulit. Tapi yang kita nak sebut malam ni, pilih tengok di kulit. Masjid pun tak ada. Kafe tempat restoran budak nak makan pun tak ada. Apa ni? Polis pendidikan peringkat universiti, budak seluruh 10,000 hampir. Tak ada masjid, tak ada tempat makan. Rektor dia, Datuk Jamil itu siapa dia? Siapa lantik dia? Yang dia kata UMNO tu buat kacau ni. Yang lantik rektor tu UMNO tu siapa? Yang lantik ni Datuk ke? YB ke lantik? Dia lah lantik. Dah tahu dia UMNO lantik dia. Dah tu jadi ruyung. Dah salah orang buat apa? Hang yang bodoh. Mudah tu lantik pula bahagian kewangan Datuk Puan. Datuk Puan siapa? Sepupu dia. UMNO kapas. UMNO juga. Hang tu duduk salah. Oh, bila buat karaoke, buat hiburan semua ni, ada IBM dah, pegawai UMNO yang ada dalam kerajaan ini sabotaj. Hak ni bubuh UMNO, hak ni bubuh UMNO. Nasib baik ada UMNO. Kalau tak ada UMNO, dia nak menampak siapa? Tak ada UMNO nak menampak siapa? Tampak bini dia. Dan duit pas-pasan, duduk free, tak bayar. Mereka besar pun duit pas-pasan juga bayar proyek dan sebagainya. Orang Kuala Lumpur bagi ke dia ni. Ni macam musim ni, dia pergi Kuala Lumpur. Dia ni terkenal pengarah harpa dia tu. Dah jadi YB Salafi, ada lah kok-kerapahan. Ni Ustaz ambil telur tu guna untuk jaya. Masih orang ni pula ambil telur masih. Orang bagi orang sebut untuk guna pilihan orang raya. Yang dia balik main, dia bagi kat pilihan raya kan, dia bagi dekat hantu raya. Yang kita tahu dia pergi bawa anak bini naik pasar raya, bukan guna untuk pilihan raya. Sedangkan duit orang bagi niat untuk kegunaan pilihan raya. Ini dia yang jadi ketua hampa lah ni. Ketua ni Kedah. Betul dia tampak bini ni. Siapa boleh jadi saksi? Mana dia abang Mat? Mai sini.